Tatkala kita menyebut pendidik, terbayang pada kita wajah-wajah yang membina jiwa, bukan sekadar mengisi akal. Dan apabila disebut nama Tanjung Malim, di sinilah nadi itu bermula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam anak yang baik lagi cerdik. Saya Alia Farhana binti Ahmad Azhar, pengacara anda untuk Edu Lensa Perak bagi tahun 2025. Bersama-sama dengan saya, tim TVPSS SMK Methodist. Pada hari ini, kami akan menelusuri sebuah tanah yang bukan sekadar melahirkan pendidik, tetapi membentuk sejarah. Inilah kisah UPSI Menyemai Ilmu Membentuk Masa Depan. Terletak di Tanjung Malim Perak, Universiti Pendidikan Sultan Idris bermula sebagai Sultan Idris Training College pada tahun 1922, menandakan permulaan era baru dalam pendidikan negara. Universiti Pendidikan Sultan Idris bukan sahaja nama pada batu peringatan. Ia adalah warisan, amanah dan juga jelmaan hasrat seorang bangsa yang percaya bahawa ilmu adalah suluh dan budiman itu ialah penjaganya. Dahulu bernama SITC, tempat berkumpulnya anak-anak watan. Di sinilah Zakbar menulis tentang akal dan adab. Di sinilah bicara menjadi budi, pena menjadi senjata. Ditubuhkan pada 1922 sebagai SITC, kolej ini melatih guru Melayu pertama, mengangkat pendidikan sebagai asas pembinaan bangsa. 1997, masyarakat Tanjung Malim menyaksikan transformasi terbesar. SITC berubah menjadi UPSI, Universiti Pendidikan pertama di Malaysia. Dengan lebih 20,000 pelajar, UPSI tetap unggul dalam memancu pendidikan masa depan. UPSI terus berkembang dengan menyediakan kemudahan bertaraf dunia, menjadi tumpuan pelbagai program berskala besar dan destinasi pelancongan unik. Di samping itu, mari kita bersama-sama mendengarkan temu ramah saya bersama dengan Cik Hazwani, Auni dan Fatimah. Apakah yang membuat akak-akak memilih UPSI sebagai tempat menimba ilmu? Saya pilih UPSI sebab sebelum masuk UPSI tu saya ada buat research lah pasal UPSI ni, kenapa dia punya pembelajaran, dia punya fasiliti, lokasi dia dekat mana. Kan dia ada 2 kampus kan. Lepas tu bila dah jadi pelajar UPSI ni, saya rasa sistem pembelajaran dia berkualiti, and then dia lengkap. Macam kalau kita nak buat assignment ke, kita punya modul, nota semua kita boleh dapat daripada doktor, daripada pensyarah semua. Perpustakaan pun banyak juga macam sumber-sumber maklumat lah kalau kita nak cari. Apakah harapan akak-akak selepas menamatkan pembelajaran dekat UPSI? Bagi saya, lepas graduate ni, saya nak dapat cari kerja lah. First memang kerja, lepas tu nak tanggung keluarga, family dengan hasil kerja, dapat kerja bagus, tolong parents semua tu. Saya harap kita kan ada SEM last, SEM 8 kan. Kita ada data analysis kan. Saya harap dari situ lah saya dapat terus serap kerja saya kat situ. So mudahkan perjalanan saya untuk meneruskan saya daripada bidang saya. Tak kisah bidang apa-apa, tapi berkaitan ataupun perkara yang boleh saya lakukan. Itu saja. Inilah warisan yang tidak ternilai. Sebuah institusi bukan sekadar mengajar tetapi mencorak peradaban. Universiti Pendidikan Sultan Idris bukan hanya membina pendidik tetapi memahat masa depan negara. 103 tahun berlalu, namun semangat mendidik tetap menyala. UPSI Menyemai Ilmu Membentuk Masa Depan. Bulan di pagar bintang makin indah jika dipandang, bagai gadis beri senyuman, ada bujang idaman. Belai kasih ingin dimanja dengan tumbuhan mesra.